Rumah teras di Wangsa Melawati menghadap ke open macam ni, ada parking ekstra, tak bergaduh dengan jiran depan rumah. Inilah rumah ni nak dijual pada harga RM920,000 saja. Kenapa mahal? Sebab rumah ni je dah naik 3 tingkat dan dia ada 4 bilik, belakang dah fully extend. Yang paling penting, rumah dia move in condition. So macam mana keadaan dalam? Jom saya bawa anda masuk. Okay. Ini parking ekstra satu owner dah buat. Dalam rumah boleh parking 2 biji kereta lagi. Luas tanah rumah ni 18 x 60 kaki. So jom kita masuk tengok dalam rumah. Ini dalam rumah dia, auto gate sudah ada. Awning pun cantik kat depan tu. Okey, tiles semua sudah lengkap. Ada lampu lagi kat sini, pintu semua cantik lagi Okey, jom kita masuk dalam rumah. Masuk pakai kasut dia dulu, slipper. Okey, ini keadaan dalam rumah. Tengok. So plaster ceiling semua dah lengkap, siap. Depan pun dah luas, dinding semua cantik lagi. So ini ruang tamu, kita pergi ke bahagian dapur. Tengok dapur dah ada kitchen cabinet, tabletop. Okey, lepas tu kat bawah ni ada satu bilik. Bilik bawah ni pun agak selesa, besar jugalah. Dan dia berkongsi bilik air dengan bilik air belakang, ada 2 pintu. Ini ruang laundry. Ini boleh katakan buat wet kitchen lah, tempat masak. Okey, jom kita naik bahagian atas. Tengok tangga dia buat pun cantik. Ni ada gelas, besi, stainless steel. Tangga pun semua dah fully tiles. Okey, so naik bahagian atas. Akan ada satu family hall dekat sini. Ada 2 bilik, 1, 2. Dan ada bilik air kat luar. Okey, kita tengok bilik ni dulu. So pintu semua ni memang dah tukar pada kayu yang solid. So bilik ni besar, tengok ada 2 ruang. Tengok owner dah extend kat sini Aircon ada, bilik yang cukup luas. Bilik air dia pun cukup selesa, luas. Lepas tu kat bilik master ni ada satu ruang store lagi. Ini store owner buat. Ni ada ruang tamu. Ni ada bilik air kecil satu. Ini ada satu lagi bilik. Bilik ni pun besar. Okay, kat sini ruang untuk letak internet, fiber internet. Lepas tu dekat sini ada satu ruang baju, almari baju. Dekat sini bilik air. Tengok bilik air dia cukup selesa, dah ada shower screen. Shower screen kan. Okay, dekat sini adalah dia punya balcony. Tengoklah dia punya balcony. Dia pun tengok depan dia. Semua privacy. Sunyi je sini. Ujung sana tu ada padang tau, ada playground. So kalau nak bawa anak-anak main playground, dekat je. Okey, jom kita tengok bahagian atas. So atas ni owner tambah, asalnya semua kat sini rumah 2 tingkat. Sebab owner dulu anak ramai, dia tambah dah satu ruang kat atas. Asalnya memang nak duduk lama, tapi dah duduk rumah baru dekat tempat lain. Okey, so kat atas ni ada ruang family hall, ada store. Dekat atas ada satu bilik. Bilik dia besar juga. So total rumah ni ada 4 bilik. Okey, ini bilik air. Ini bilik air. Kat atas pun ada balcony. Tengok balcony dia. Tu dia. Okey, dah tengok house tour rumah yang saya bawa di Wangsa Melawati ni, rumah teres 3 tingkat. Okey, harga jual RM920,000 saja. Jangan risau, boleh nego. 4 bilik, 5 bilik air, luas tanah 18 x 60 dan menghadap ke open. Tak menghadap ke rumah orang, dan dia ada guarded. So bayar guard dalam RM80 je sebulan. Dan yang paling penting dia adalah freehold. So kalau siapa minat dengan rumah ni, saya ada kunci. So kalau nak tengok, just roger untuk datang tengok. So jumpa anda di rumah ini nanti sebagai owner baru. Okey, bye.